Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar anda di sana? Pertamanya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi untuk menonton video Seni Bicara Syed Faizal, teknik UCE. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang anda lihat di hadapan ini ialah sebuah rangka ataupun resepi yang kita boleh gunakan dalam penyampaian kita ataupun presentation kita. Kebanyakan presenter, penceramah atau sesiapa sahaja yang berucap di hadapan khalayak ramai, mereka tidak dapat kaitkan apa yang disampaikan dengan audiens. Apabila tidak ada kaitan, audiens akan merasakan ucapan kita tidak ada kesan, tidak ada pengaruh. Bagi memastikan ucapan kita mempunyai kesan dan pengaruh, gunakanlah teknik UCA. Mari kita lihat U untuk apa. U ialah universal. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan, audiens dengan kita mempunyai nilai-nilai universal yang dikongsi bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, pergilah ke mana sahaja pun, kutub utara, kutub selatan, barat, timur, kebanyakan manusia di dalam dunia ini berkongsi nilai-nilai universal ataupun universal values yang sama. Maksudnya, kita berkongsi nilai-nilai kejujuran, kasih sayang, keselamatan, keadilan yang sama. Jadi tuan-tuan, apabila kita sedang bercakap, cuba kaitkan dengan nilai universal mereka. Contohnya, apabila saya sedang berceramah ataupun sedang present topik berkaitan motivasi kerja, mungkin saya akan sentuh tentang semangat setia kerja pada organisasi. Jadi saya akan cerita perkara-perkara yang ada kaitan dengan mereka dan mereka akan rasakan dengan diri mereka dan antara mereka semua. Apabila ada kaitan, barulah ucapan kita akan jatuh ke hati mereka dan mereka akan rasa ada pengaruh pada ucapan kita. Teknik kedua yang bermula dengan huruf C ialah cerita. Dalam mana-mana ucapan, pembentangan atau mana-mana program yang anda pergi untuk memberikan presentation, pastikan anda telah rangka sebuah cerita yang menarik. Bagi memastikan cerita yang menarik, anda perlu mempunyai 3 bahagian, iaitu asas ataupun pengenalan. Yang kedua, perjalanan cerita itu. Dan yang ketiga ialah penutup. Sebuah cerita akan menjadi menarik apabila ada 3 bahan ini ataupun 3 perkara asas ini. Cerita yang menarik akan membuatkan audiens dengan kita menjadi akrab dan mereka akan rasa tertarik untuk mendengar lagi ucapan-ucapan kita selepas cerita tersebut. Untuk berkongsikan 3 perkara asas yang saya cerita tadi, yang saya beritahu tadi, asas, perjalanan dan penutup, saya akan kongsikan 3 perkara ini pada video yang akan datang. Teknik yang ketiga diberi nama ATSI. Maksudnya, tuan-tuan dan puan-puan di sini ialah dalam ucapan kita ada sesetengah perkataan atau ayat yang kita akan tekankan. Kenapa kita tekankan? Sebab kita nak pastikan kata-kata kita itu diberi perhatian oleh audiens kita. Selain kita tekan dalam beberapa perkataan tersebut, kita juga boleh lakukan aksi. Cuba tunjukkan demo sebagai contoh. Ya. Dalam ceramah saya dengan pelajar, saya akan bercerita tentang minda tertutup. Apabila saya beritahu kepada pelajar-pelajar saya, adik-adik semua, jangan mempunyai minda yang tertutup. Minda yang tertutup, jika diberi nasihat, tidak ada apa-apa yang akan berlaku. Dan tuan-tuan dan puan-puan, untuk memastikan apa yang saya katakan ini lebih difahami oleh audiens, saya akan tunjuk seperti ini. Adik-adik semua, ini adalah minda tertutup ataupun botol yang tertutup. Ini pula botol yang tidak ada penutup. Sekiranya dalam botol ini ada air dan saya tuangkan seperti ini, adakah air yang saya tuangkan akan masuk ke dalam botol ini? Sudah tentu tidak, bukan? Kerana botol ini tertutup. Seperti itu juga minda yang tertutup. Pelajar yang mempunyai minda yang tertutup, berilah nasihat macam mana pun, sampai berbuih mulut ke, panggillah pakar motivasi mana pun, kalau mindanya minda tertutup, dia memang tidak akan berubah. Jadi tuan-tuan puan-puan, apa yang saya cuba sampaikan di sini ialah bukan pasal nak jadi minda tertutup. Apa yang saya nak cerita di sini ialah ataupun berkongsi ialah teknik UCA. Universal, cerita, aksi. Gabungkan ketiga-tiga perkara ini dalam penyampaian anda,
pastinya ucapan anda akan ada kesan dan pengaruh. Sekian saja daripada saya, Syed Faizal Siddiq Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.